Moh kita ramai-ramai datang ke Auditorium Sudirman JKKN Pahang pada 9 hari bulan 8 2026 pada pukul 8.30 malam hari Ahad untuk sama-sama saksikan pementasan teater Pesan Pahang. Assalamualaikum pada warga-warga Kuantan dan warga negeri Pahang dan di luar-luar Pahang. Okay, sekarang kita berada di JKKN Pahang. So hari ni K ada apa di JKKN? Ini adalah bermula malam ini adalah pertandingan teater Zon Timur ya, Pahang, Zon Timur Kelantan yang diadakan di Jabatan Kedai Kesenangan Negara Pahang. Okay. Jadi malam ini adalah malam pertama. Jadi lebih kurang dalam 9 ke 8 kumpulan yang bertanding. Yang bertanding nanti. Ada 3 daripada Kelantan, 3 daripada Pahang, 3 daripada Terengganu. Okey, jadi AK ada bawa satu kumpulan akan masuk pertandingan nanti di JKKN ni. Kami daripada teater Rajuk Pahang. Teater Rajuk Pahang yang hantar sebuah teater yang berjudul Pesan Bahman. Pesan Bahman. Kita sejarah, kemudian kita mengandung fakta-fakta benar. Jadi kami hantarkan ini adalah bagaimana kita tengok dengan dia punya konsep-konsep dalam pertandingan. Dalam pertandingan. Gitu. So kita akan boleh jemput orang luar ke untuk datang? Sebenarnya kita mengalu-alukan. Jadi kalau kita hadir pun tak berbayar, dan sambil kita menonton dan santai-santai kita tengok apakah sebenarnya teater ni dalam pelbagai teater ni banyak yang dipaparkan, yang dipersembahkan, yang dipentaskan.